Ada kata hati ni keras. Pak tahu tak mana? Bila orang nasihat dia tak boleh dengar. Tu tak ada hati keras. Orang nasihat. Kerana apa dia? Kerana orang sayang. Setuju tak? Orang nasihat kita kerana dia sayang. Kalau dia tak sayang, tobatlah. Dia takkan nasihat. Sebab apa orang nasihat? Mak bapak ni nasihat anak. Sebab dia sayang kat anak dia. Adakah orang nasihat kerana orang benci? Aku benci kat dia tu, aku nasihat dia tu sebab aku benci. Tak. Orang nasihat kerana orang sayang. Tiba-tiba hang orang nasihat hang tak boleh terima. Bukan kerana apa? Kerana hati hang terkotor. Kami kalau nak tunggu orang semua suka kat kami, bila kami nak buat kerja dakwah? Hak buat tabligh tak kata kau orang pun orang meluat. Buat tabligh mai surau mai masjid. Insya-Allah. Nah, 4 hari insya-Allah. Kita keluar di jalan Allah insya-Allah. Pengalaman saya dengan tabligh ni. Masa tu ada kawan ayah saya seorang, dia mai. Dia ajak ayah saya, ayah saya masa tu tak dia nak pergi, dia ada majlis apa. Dia kata, "Dia Zam, ambil ganti tak aku?" Kata sudah. Kita tak pergi pak suruh. Duduk dengan tabligh ni. Tak ada langsung sembang bab dunia. Dia ni dia pegang belah kanan kayu suri, dia duk cerita bab zikir, duk cerita. Tak ada. Kira duduk dengan lepas 3-4 hari tu rasa tenang. Petang tu kami keluar. Dia panggil pegas ke apa tu keluar tu. Ada 2-3 rumah kami pergi, saya duduk depan. Orang kampung terima kita duduk depan. Ya Ustaz, Allah. Malam ni nak nyebut insya-Allah Ustaz, insya-Allah. Lepas tu ada satu orang tu dia kata, "Ustaz, Ustaz duduk belakang biar kami pergi. Ustaz nak tengok dakwah tu." Lepas pergi duduk depan dalam satu rumah tu, abang tu dia dengan pakai kain tola kan. Lepas pergi 2 hari kot, 2 kali pergi kot, tak tahu. Dia marah. "Mai pula." InsyaAllah Tuhan, malam ni malam terakhir kita duduk di sini Tuhan. Kita nak ajak Tuhan yang mulia untuk pergi. Aku tahu tu surau kamu. InsyaAllah Tuhan. Nabi SAW bersabda, "Tak payah duk ulang 2 kali ya." Saya tengok kena cekah. Kalau saya duduk depan aku tu kan, kain tola tu tak ada dah kat Allah tu. Saya tak cakap kemas apa dah. Kalau saya duduk depan tu ke, berada tu kain tola tak ada dah. Tak ada dah. Nak tinggal pun tola good morning ya, tak ada. Tapi yang kata puak tabligh ni,